Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa, selamat beramal, selamat menggandakan amal. Sahabat sekalian, tidur itu dibolehkan, malah ada masih dituntut di dalam bulan Ramadan atau ketika berpuasa kerana kita perlu rehat, tetapi bukan berarti kita tidur sepanjang hari. Maksudnya kita boleh tidur malah boleh dapat pahala ataupun dia menjadi ibadah. Tidur bagi orang yang berpuasa adalah ibadah, tapi tidur yang berehatkan badan, contoh macam kailulah lah kalau dalam ibadah biasa ya. So kita bulan Ramadan pun begitu, mungkin lebih sedikit kalau kita terlalu keletihan. Tetapi persoalan sekarang, bagaimana kalau dia tidur sepanjang hari? Sepanjang daripada sahur itu sehinggalah kepada nak azan lah orang kejut kita buka baru kita bangun. Saya ingin mengambil pandangan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan law nama jami'an nahar, kalau dia tidur sepanjang hari, sahha saumahu, sah puasanya. Ala sahihil ma'ruf, mengikut pandangan ulama, sah puasa. Jangan pula kita kata tak usah puasa tu, tidur je macam orang pitam kan. Sebenarnya sah puasa, tetapi dia kata bal minal adab, tetapi bahkan daripada adab berpuasa, alla yaktar naum, supaya tidak membanyakkan tidur bin nahar, hatta yahis bil ju', sehingga hatta yahis bil ju', sehingga kita rasa dah lapar, kita rasa lah haus. Puasa itu kita nak rasa lapar, nak rasa haus. Kalau kita tidur saja, kita tak rasa apa. Satu lagi persoalan, kalau tidur, solat dia di mana? Dia tak solat ke? Kan? Kita ada solat zuhur, kita ada solat subuh, zuhur dan asar. So 3 waktu solat kepanjang hari itu di mana kalau dia tidur sahaja? Dia sudah melakukan dosa besar yang agama sudah ditinggalkan, sedangkan puasa itu mesti terletak pada adanya solat, adanya syahadah, ada puasa. Sah puasa, tetapi bukan daripada adab. Ini pandangan Imam Nawawi lah ya. Supaya kita rasa kita berpuasa. Satu lagi, kalau kita tidur, bila masa kita nak beramal bila masa kita nak mengaji, bila masa kita nak berzikir, kalaulah kita pun rasa mengantuk, kita memang biasalah, semua orang ini normal kalau baca Quran je mengantuk. Bacalah 5 ayat, kemudian kita bangun, pergi wuduk semula, atau kita tidur sekejap baru bangun. Itu baru ada adab. Dan tadi disebutkan, ulama menyebutkan kalau dia terjaga ketika puasa dan dia dah tidur lama, tertinggal solat, dia wajib bangun qada salatnya. Bukan sebab kalau tidur kita boleh qada lah puasa sebab kita tertidur, tak ada orang kejut-kejut kita. Tapi kalau ada orang boleh kejut kat rumah, orang yang kejut itu berdosa lah kalau tak kejut kita solat. Jadi itu saja untuk cerita sah puasa tetapi kurang adab berpuasa dan tidak meninggalkan pula amal ibadah yang sepatutnya. Wallahu a'lam.